Harimau mati tinggalkan belang kan? Kalau lipas? Kalau lipas mati, dia tinggalkan bini-bini dia, anak-anak dia, sepupu dia, dia punya jiran, dia punya laki tiri mak belah acik dia. Ramailah dia tinggalkan. Terkontak-kanting yang lain tu. Bila kita mandi, anggota badan manakah yang tak basah? Anggota badan beruniform. Betul tak? Kalau korang hebat, dilarang menekan-nekan, dalam bahasa Inggerisnya apa? Abang Inggeris A lah. Don't push. Betul. Don't push me. Kalau korang pandai, binatang apa yang telinganya besar dan ada belalai gajah? Yang telinga dia besar tu gajah, yang ada belalai tu gajah. Oh, ini bapak gajah. Besar.